Kalau produk lain boleh rosak bila lama disimpan, tapi perfume ni dia lain macam. Lagi lama disimpan, kadang makin menjadi. Inilah sebab perfume ni antara bisnes paling selamat kalau nak buat. Saya adalah seorang pelanggan lama. Nama dia Puan Faizah. Dulu, dia ni pernah jual makanan frozen tau. Laku memang laju masa awal-awal. Tapi bila tiba musim lembap, stok tak gerak. Akhirnya, makanan tu mulalah expired. Dia terpaksa buang macam tu je, berpuluh-puluh paket. Rugi, tak payah cerita lah, beratus, beribu ringgit. Lepas tu, dia cuba jual skincare. Tapi produk tu ada pula tarikh luput. Bila tak sempat nak jual, dia kena pulang semula kepada supplier. Memang stres lah Puan Faizah ni. Sampai satu hari tu dia jumpa saya. Saya pun perkenal kalau bisnes perfume inspired ni. Mula-mula tu dia risau jugalah. Kalau tak laku, rosak tak perfume ni? Sebab dia dah trauma kan dengan banyak produk yang kalau tak habis jual atau lambat jual, langsung tak boleh jual terus. Saya senyum dan cakap, perfume ni tak basi puan, tak berkulat dan tak reput. Sebenarnya perfume ni boleh tahan bertahun-tahun kalau disimpan dengan betul. Bau dia tak hilang, warna pun tak berubah. Malah ada setengah perfume yang makin lama makin matang, makin sedap bau dia. Okey, jadi Puan Faizah pun mulalah dengan 20 botol. Okey, sebulan tu 15 botol habis. 5 botol lagi dia simpan. Bulan kedua tu dia jual baki tu. Pelanggan tetap puji bau masih kuat. Bau macam baru refill. Dari situlah Puan Faizah ni mula sedar. Ini produk betul-betul low risk. Dia kata, bestnya bisnes ni. Tak ada tekanan nak habiskan stok cepat. Kalau tak laku minggu ni, boleh jual minggu depan. Boleh jual bulan depan. Malah boleh jual tahun depan. Bila stok boleh tahan lama, usahawan boleh fokus pada jualan. Bukan risau stok rosak. Tak ada pembaziran, tak ada stres. Inilah kelebihan produk perfume. Produk lain ada tarikh luput, tapi perfume ni dia fleksibel. Ia tahan lama, mudah disimpan dan tak rosak. Inilah sebab perfume sesuai untuk mereka yang baru nak mula berniaga. Risiko rendah, tapi potensi untungnya tinggi. Bila modal anda selamat, semangat berniaga pun akan semakin kuat. Kalau anda nak tahu lebih banyak lagi kelebihan dan strategi macam ni, saya dah himpunkan semuanya dalam e-book 100 idea power menjual perfume. Harga asal e-book ni RM79, tapi sekarang saya nak jual hanya RM29 saja. Dan kalau siapa yang berminat nak dapatkan buku dalam bentuk buku macam ni, dalam bentuk buku macam ni, harga sekarang hanya RM49. Okey, kalau nak e-book RM29 dalam bentuk PDF, kalau nak buku fizikal macam ni RM49. Okey, jika berminat hubungi saja WhatsApp